Okey, tuan-tuan, jom kita tengok. Okey, tengok dulu isyarat yang pertama. Okey, isyarat yang pertama tuan-tuan, kalau kita tengok dia dah buat satu reversal. Alright, dia dah buat satu reversal yang mana saya berikan pada harga 715. Okey, 715, terbesarkan sikit. Okey, 715 di area 8, di sinilah. Okey, di sini. And then sekarang dia belum ada kenaikan yang besar dan cut loss kita pada harga 675. 675 area sinilah tuan, 675. Okey, ini cut loss yang pertama dan 680 lah, dekat sajalah. Okey, so ini adalah cut loss area kita. Okey, so kenapa saya berikan yang pertama, dia dah buat berlaku momentum dan dia akan buat sideways, dan saya menjangkakan tuan-tuan, saya menjangkakan dia dah buat satu wave pertama, wave kedua dan dia akan teruskan. Yang seterusnya dan seterusnya ada quarter report yang keluar. Pada 10 Disember, agak mengecewakan. So itu dia buat sedikit orang panggil sentimen market berlaku sebab sentimen yang kurang baik. Quarter report merah, tapi tak semestinya merah ni dia akan jatuh, tidak tuan-tuan. Kita perlu tengok faktor-faktor yang lain kalau kita belajar quarter report ni.